Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live from Al-Hajj, Riyadh, Saudi Arabia. Oh, macam tu. Gitu. Oh, kita ada kat atas. Kita banyak bukit ni. Ini dekat kawasan Al-Hajj. Kita berada berketinggian tak tinggi tapi sejuk lah. Kawasan yang tinggi macam ni je lah, tinggi Kita berada dekat ketinggian. Nak tengok belah depan. Nak kita pergi paling atas lah, kan? Allahu Akbar. Ini paling tinggi ke? Oh, sahaja. Okay, kita berada di ketinggian tinggi sangat. Tak tahu berapa tinggi. Tapi kita tak boleh naik atas ni tau. Nanti nampak rumah orang kan. Sekejap ni. Ya tu kan. Kita tak boleh berada pada ketinggian tinggi sini. Nanti orang nak marah. Sebab orang kat sini, rumah dia orang bertutup. Rumah dia orang bertutup. Tembok pagar dia tinggi. Dia tak nak orang lain nampak. Anak bini main-main kat luar rumah. Sebab tu tinggi rumah Tapi dia tak ada boleh dilarang naik. Tapi tak boleh kan, polis datang kan bahaya juga, kan? Yelah, tu sebab kita turun. Kita naik kojab ya. Nak rasa-rasa kan kat sini. Aduh Allah. Assalamualaikum Mak Tam. Mak Tam masuk tengok live lah Mak Tam. Mak Tam, apa khabar Mak Tam? Maaf lah. Silap selamat Hari Raya lah ya. Raya kali ni Pak Ih ke Arab. Tak dapat balik lah. Kita kerja dululah kat sini lah. Cari jodoh ke mana tahu ada jodoh kat sini lah kan. Sejuk lah. Walah. Okey, kamus ni 9 hari ni. Kamus ni 9 tahun kamus kat sini lah. Tak payahlah kamus, nanti dia ambil video lain ni lah. Mana laluan kau jalan ni? Nama Pak Ih. Pak Ih pun join lah. Kita berada kat mana? Kita berada di Al-Hajj, Riyadh, Saudi Arabia. Assalamualaikum Habibi. Welcome to Al-Hajj. Allahu Akbar. Ramai pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Hari ni sekarang ke Al-Hajj 10 darjah Celsius. Pukul 10.20 pagi. Baru lepas ni lah. Baru lepas jogging konon ni. Sekarang naik bukit lah. Naik bukit kat belakang rumah. Sekejap dia tengah pandang bawah. Tak nampak kan, tergolek yang nak live juga. Mata pandang tempat lain. Pandang telefon, mata tempat lain ni, tempat lain kan jatuh tergolek kan. Sebab orang tak ada hari ni kan. Assalamualaikum guys. Siapa-siapa yang ada tadi ada lah, kita tengok unta tadi. Siapa yang lambat tu unta dah habis dah. Kita mantai unta hari gini. Komen lah mana tobuh itu. Sini lah dekat Al-Hajj, dekat Arab Saudi. Tengah berjalan-jalan dekat belakang rumah ni. Ini lubang apa ni? Orang kata lubang ni jangan tengok sangat, kan? Jangan koncing lah, bukan tengok. Jangan koncing kat lubang. Tadi dah pergi di farm. Sekarang nak balik rumah lah. Allahu Akbar. Cik dah ni ke Arab. Cik dah tengah jalan. Langit cerah, matahari terik, tapi sejuk. Sejuk bukan macam kat Cameron lah. Sejuk lagi. Macam tu. Okay lah, hari ni sebab nak live sebab apa tau? Sebab line tiba-tiba okey.
Kita buat roaming ni. Tak sampai nak beli nombor kat sini Kita roaming. Ujung-ujung roaming ni mesti je panjang sikit kan. Bila dah panjang ni kita gunalah sebaik yang mungkin. Yalah. Lain laju takkan tak nak buat live kan. Kang tak buat live Kang rugi pula roaming tu. Ya. Exploring the hills. Sini banyak bukit sebenarnya. Ikutkan sini kita ada macam ni rahmat Allah apa tak. Dia macam macam tu lah. Ada tulisan Arab. Kat Arab lah nama tu tak. Ingat slang negeri campur Arab. Cuba buat Habibi. Dan kat sini Habibi. Nak slang macam mana tu. Kat Dim Farm tadi ada tengok unta. Tengok usor sikit. Alah Malaysia ada ya usor ke tak. Dia berdobu tapi soju. Nak kena tutup mulut. Bila tutup mulut tak boleh bernafas pula. Bila buka abuk. Kita belakang. Kan? Itulah tu. Nak baik macam ni salah. Nak lari soju. Tak lari lambat. Yalah, kita saja-sajalah nak share kawasan kat sini kan. Kawasan mana dan tinggal lah kan. Ini bukan bandar Riyadh. Tapi ini Al-Hajj. Dia macam ni lah. Bandar KL. Bandar negeri Negeri Sembilan Riyadh. Itu Al-Hajj ni Monceh. Macam tu lah lebih kurang. Kampung lah, kawasan kampung ni. Rumah-rumah kat sini dia macam ni rumah-rumah. Kita tak nampak rumah orang sebab tembok tinggi-tinggi. Kita pun tak boleh nampak orang tu buat apa kat dalam. Dia nak jaga anak bini kot. Anak bini apa semua nak jaga dalam. So tak adalah kita rasa macam nak tengok rumah sebelah. Tak adalah rasa macam kat Malaysia tak. Kat Malaysia nanti bila poso kita bagi makan kan. Kat sini tak tahu macam mana. Bagi makan kat jiran-jiran sebelah kan. Assalamualaikum cik. Nah, dapatlah apa? Dapat gulai kuning. Dia sambut, dia bagi balik apa? Dapatlah daging kan, daging kari. Macam itulah, tapi kat sini tak ada kot. Tapi tengok dululah macam mana poso kali ni kan kat sini. InsyaAllah poso dijangka esok. Diorang cakap bulan malam ni kita nak rasa poso yang kat Saudi ni lah macam mana kan poso Kalau okey poso alhamdulillah. Tapi kali ni Ramadan kali ni sojuk. Selalu yang kata bila start Ramadan panas. Ni mungkin sojuk sampai pertengahan lah. Pertengahan poso. Tak tahulah tapi mungkin sojuk berpanjangan lah kot. Entahlah nak ujung-ujung ni kan sojuk salih macam. Selemo ni. Siapa-siapa yang tengok lah ni tap lah. Tap screen sikit. Jangan tengok je. Tangan tu bagi aktif sikit. Kan bila dah aktif tu Hello Anis Farida. Komen sikit ke barulah boleh dia nak bercakap. Kan kalau tak komen dan tak tahu nak cakap apa pula. Nampak macam belakang rumah kan. Yelah memang belakang rumah korang lah. Belakang rumah ada bukit-bukit. Ada macam ni. Okay. Tapi dia macam bukit-bukit kan. Ni rumah orang ni. Kita tak nampak pun untuk rumah orang. Kawasan rumah ni mungkin dalam 8 hektar kot. 8 ke 10 hektar macam tu. Lepas tu dalam tu ada rumah kocik-kocik. Rumah anak beranak lah. Tak nampak rumah orang macam mana. Ni Dan berjoging sana berjalan daripada rumah tu 3 km sampai sini. Tadi pergi ke Dim Farm. Dim Farm tu ala ada macam mini zoo sikit. Sebab okey, adalah kawasan jalan sikit kat kampung ni kan. Hello, Assalamualaikum brother. TikTokers lah kita man. Sikit-sikit. Ini bukan nak masalah TikTokers ni. TikTokers ni sebab roaming. Roaming ni nak habis, tiba-tiba lain laju, kita live. Sekarang ni dekat sini pukul berapa sekarang pukul 10.30.
Dah nak waktu Jumaat dah. Exploring beautiful Saudi Hills. Saudi ni banyak bukit-bukit semua berbatu. Tanah berpasir, bukit berbatu. Pokok susah nak tumbuh. Yang boleh tumbuh pokok kurma. Tapi soju. Tak faham kan? Mind blown. Tu je lah. Tak pandai soju. Ni sekarang ni 10 darjah Celsius. Kau jap 10, kau jap 8. Pagi tadi 9. Pagi tadi 9, pagi tadi 6. Ni 10 lah. Boleh tahan lah. Baik-baik jogging ni kan. Bila jogging tak ada keluar puluh pun. Jogging, soju ke angin, berhenti. 10. Oh, ini 10. 10 darjah Celsius. Sekarang baru ke 10. Tak tipu 10 darjah Celsius. Memang nonggok situ kau umrah kau. Nonggok sini, Cik dah. Dan nonggok sini. Kita kontrak lah kan. Kita kontrak sini, Kojo sini lah. Kita migrate. Kita ambil angin baru. Kita nak buat apa? Kita nak jadikan sini kampung ni 9. Kojo sini lah insyaAllah. Cari jodoh sini kau kan. Mana tahu. Mana melokek orang sini. InsyaAllah. Siapa yang tengok live ni boleh tanya komen. Kalau tak ada komen, tap lah screen. Panggil orang lain. Tengok kawasan ni kan. Nak bercakap kalau tak ada komen. Kan tak ada konten kan. Tak ada apa nak cakap kan. Orang tengok muka ni kan. Muka kalau handsome tak apa. Handsome lah sikit Angkat bakul lah kau. Tak ada masalah kan cakap ni 9 dalam ni kan. Padis kat mana Padis? Ni siapa yang tengok gini kan? Nak tanya orang. Tak ada orang, takut orang tengok. Siapa ni? Cik Dah, macam tu lah Cik Dah. Kita nonggok sini lah. Nonggok sini, kontrak setahun. Lepas itu kalau suruh sambung lah. Kan kalau tak ada apa nak buat, kita sambung lagi kat sini. Hari ni cuti, Jumaat cuti sini. Sebenarnya kan kalau kau lalu kat laluan jalan raya semua ini, kau tak nampak pun perempuan kau. Tak ada langsung. Yang ada macam lelaki je jalan ni. Perempuan semua nongkrong kat rumah. Tapi kalau pergi kat Riyadh, kat bandar-bandar tu, adalah perempuan. Kalau pergi pokan-pokan sikit, adalah orang perempuan dan budak-budak nampak. Tapi bila anak-anak main kat sini, anak-anak semua main dalam rumah. Macam ni kan rumah ni kan. Macam rumah kat sini semua tembok tinggi-tinggi. Satu rumah, dalam kawasan rumah itu ada rumah-rumah koci. Rumah-rumah sini lah. Ya kak, alhamdulillah Kojo patutlah buat macam nonggok lah baru rumah ya. Ya, kita kena cari kawasan kita kan. Kita nak tengok, kena cari kawan lah kat sini. Cik Dah, terima kasih Cik Dah. Lama Cik Dah ni Cik Dah orang mana Cik Dah? Carilah jodoh. Iyalah ni nak cari jodoh lah. Ni tak jumpa. Tengah cari jodoh ke bukit pun tak nampak jodoh Mangah hina oi. Jap nak kotak rumah orang ni jap. Ada tak jodoh? Masa ada jodoh dalam rumah orang ni. Tapi tak nampak. InsyaAllah doa-doakan je lah ya. Nurzam. Kita live ni sambil berjalan tu kita live ni lah kat sini nak tengok kawasan. Assalamualaikum. Jumpa orang bagi salam. Tapi semua sini Muslim lah. Yalah bagi salam lah kan. Kau orang Islam, kau orang apa? Orang kafir bukan. Jumpa orang bagi salam. Mana tahu anak jumpa anak kau. Sini ada kawasan minum air. Itu pun nak bagi tahu. Akak orang Pilah. Tapi sekarang cari joki kek Kontan. Apa akak ni? Nak tulis Kelantan, tulislah Kelantan. Kontan ni kat mana? Tompi.
Kat joki kat Kelantan ni dia faham, tak ada masalah, dia faham. Jauh kak, dia pilih pergi ke Kelantan, ada laki situ kau. Laki orang Kelantan ke kak? Kalau orang Kelantan je lah, kita kena ikut suami je lah kan. Jauh ni 9 pilah tu, ada banyak kerja. Kalau tak kahwin ni pilah tu. Kat Somban banyak kerja. Kat Kelantan jauh pun nak pergi Kelantan. Buat apa? Kuantan. Okey. Alah dokek sikit lah. Kita bagi separuh lah. Kuantan. Ingatkan kat Kelantan ni. Kan? Yalah rezeki mana-mana kakak kan. Sambil jalan ni hongeh sebenarnya tak? Hongeh nak jalan. Lepas tu nak bercakap. Macam mana lah orang tiktokers kan. Baik-baik jalan konten-konten live lah sini. Macam ni lagi sanggup dia berjalan macam ni nak buat konten. Ui, kereta laju. Sini jalan raya kereta left handed. Left handed, dia sebelah kiri. Dia macam western. Dia macam polik sikit lah kan. Kalau kita yang baru ni polik lah. Nak tengok nak bawa kereta pun polik lah sesuai. Kat mana tu? Ni ke Al-Hajj. Al-Hajj, Riyadh, Saudi Arabia. Arizin. Kita nak explore sikit lah. Exploring Riyadh. Exploring the hills here. Yalah tengok sini banyak bukit kan. Dan ni kat Bukit Jalur. Banyak bukit tinggal Korang mana? Dan orang macam ni lah. Dan orang Monceh. Go Monceh, Bukit Jalur. Tahu lah Monceh, Bukit Jalur. Kampung dan Monceh. Lepas tu dekat-dekat dengan Tampin. Kampung belah Homak, belah Ayah dan semua orang Rombau. Dua-dua orang pilin. Poket tak poket pun. Tapi lama duduk Melaka. Lepas lama duduk Sembilan. Tapi bila bercakap ni, bila rasa nak cakap ni Sembilan tu, cakap je lah tak? Kojosnya kita hari ni cuti tu yang boleh nak live tu. Jumaat cuti sebenarnya tu yang nak live konon-konon tu. Sekarang ni ialah kita baru sampai kan. Tadi baru sampai dah 3 minggu jugalah dekat Saudi ni. Inilah masa nak live, nak habiskan apa? Nak habiskan data sikit. Bukit Putih tak habis explore lagi. Anda kau dan dah Bukit Putih dan dah elok-elok konai tu dah apa dah hafal. Apa pula Bukit Putih? Satu Malaysia dan dah habis dah. Bukit Putih tu sampai dah terputus dah apa? Dah ular lalu dah kat situ. Dah samun dah somak samun dah tak boleh lalu dah. Kau jangan cerita bang. Bukit Putih tak habis. Bukit Putih lah. Bukit Putih dah habis lalu dah. Aja macam ni bila dah habis explore Bukit Putih, boleh datang Saudi. Senang kan. Damam dokek ko. Damam dokek ko dari situ. Damam. Ni. Tompek-tompek ni dia belum hafal lagi kak. Damam ko apa ko, tapi kat sini Al-Hajj dia kawasan macam kawasan kampung lah. Dia bukan kampung lah, dia macam contohnya Gombau kan. Gombau dan Negeri Sembilan. Okay, Gombau tu Al-Hajj. Negeri Sembilan tu Riyadh. Dia macam tu. Tapi Al-Hajj ni dengan Riyadh dia 2 jam perjalanan lah. Naik kereta. Tapi daripada Al-Hajj nak ke Madinah, lepas tu nak ke Mekah, dia dalam 12 jam. 12 jam ke Mekah, dia tengah 12 jam ke Madinah. Dia laluannya berbeza lah sepatutnya. Damam ni, Damam cubalah Google. Sekarang kau jap pergi dan Google lah. Dan tolong Googlekan Damam dengan Al-Hajj. Tak pernah dengar pula Damam. Dia ingatkan tanya Domam tadi. Ui, sejuk. Tengok kawasan ni nampak macam kosong kan. Sebab hari ni hari Jumaat. Orang semua dah berpusung. Nak pergi Jumaat dah. Anak bini semua tak nampak sebenarnya.
Perempuan pun tak ada pun lalu sini. Malaysia yang lain. Okay, kita masuk Kodai. Nak tengok Kodai tak? Kodai macam... Okay, masuk Kodai lah. Kita cerita sikit lah Kodai macam mana. Assalamualaikum. Kodai sama macam Malaysia. Tak ada beza pun. Nak masak. Kodai sama lah. Kodai command je. Okay. Tapi yang paling best sikit, bukan best lah. Mana? Ha? Yang paling best kat sini tak best lah. Yang paling best tak best. Nampak? Dia ada satu kawasan tu, sini Kodai ni tak jual. Dia jual arak free, non alkohol. Tapi Heineken apa tu semua ada. Tapi free. Non alkohol lah, tak ada alkohol. Tapi apa nak boleh kat syarikat arak yang sama kan? Oh, lapar ni. Ada nak buat akak kerja kat sini, Damam Saudi kak. Itulah kak, Damam ke Al-Hajj ke, dia kawasannya jauh-jauh. Kalau anak buah akak tu perempuan, anak buah akak tu lelaki, kalau nak jumpa saya, tu nak Al-Hajj. Tak boleh air jap lah. Saudi ni besar. Bukan Saudi ni. Yelah, Saudi ni besar kawasan dia. Ayah apa lah. Ini susu lah. Aduh. Susu Saudi. Alhamdulillah. Ya Allah Akbar. Assalamualaikum. Sayang lu. Tu Riyad. Tin, Ventil. Ya. Sayang lu. Kita bayar di Isnin. So harga ni Isnin. Wahid, Isnin, Salasa, Arba. Apa lagi? Arba. Tak reti lah dia nak cakap ni 9. Ni 9 tak reti lah cakap. Kita live sampai bateri kong lah. Kan? Kata TikTokers. Sampah buang kocek kat sini kan. Sampah pun bersepah juga. Dia bukan apa, kawasan ni banyak. Bukan banyak ramai orang Arab, ramai Bangladeshi juga. Lepas tu boleh bola. Yalah kita. Bola tampar tak ada bola tampar? Ada. Sama je bola dia. Cuma luak je. Dia punya gambar je. Yalah, elok-elok kerja, jaga diri, kat tempat orang, dimudahkan segala InsyaAllah kak, insyaAllah. Doakanlah perjalanan kehidupan kita sama-sama lah kan. Moga kita ni sentiasa istiqamah dengan apa saja yang kita buat ke atas bumi Allah ni. Dan kerja ni, kerja art, kerja Sony. Siapa kata kerja Sony tak boleh pergi luar negara? Siapa kata? Kerja art lah. Kita buat painting, kita buat sculpturing, kita buat berkenaan dengan seni. Sekarang ni kan Riyadh tengah develop dia punya country. Banyaklah benda-benda entertainment ni, yang benda-benda lara ni. Tapi kita ni, niat kita ni nak kerja. Bila dah ada benda, bukan lara lah, dia macam kemajuan untuk dia orang lah. Kita fikir positif je lah, ke tak? Entah. Korang pun nampak kan kat sosial media macam mana Riyadh tu kan. Dia macam ni lah. Riyadh, kita buat kawasan kat Riyadh, tapi production semua dekat Al-Hajj, kat Damam kot, kat mana lah, kat mana-mana kat kawasan terpencil ni kita buat. Lepas tu hantar dekat Riyadh. Exit 10, exit 15. Banyak kawasan yang akan dimajukan lah. So kalau dipikirkan, kalau siapa-siapa daripada negara kita yang nak migrate dekat Arab Saudi ni, boleh. Maksud boleh tu, tengok company yang akan bawa lah.
Kalau boleh kita gorak, kita bergorak ke sini. Sebab apa tau? Dia tak menerima pekerja daripada mana? Daripada Thailand, daripada Filipin. Tak boleh, dia tak nak. Dia nak Muslim country. Lepas tu yalah, dia opportunity dia tinggi lah sebenarnya. Dan kerja art ya, kerja biasa-biasa, kerja buat seni. Kan? Macam tu lah kerja Alhamdulillah. Sambil jalan minum pun tak elok. Hongeh. Kawasan dia berdebu. Tapi soju. Bila berdebu, nak tutup hidung, kita pakai spek. Tak pek-nampeh. Lepas tu berkuap. Tak nampak. Tak payah pakai. Tentu cerita. Ini mana? Indi Momov. Indi Momov ni orang mana Indi Momov? Kita nak pergi masjid balik rumah dulu, tukar baju kan, pakailah jubah sikit ke, kurta ke. Tak elok nak lah pakai macam ni. Nampak nak orang luar orang semua tukar baju, pakai jubah, orang pakai ni, pakai sorban semua. Kita pakai macam ni, nampak nak lah macam walau kita kena blend sikit kan. Kita kena blending sikit dengan masyarakat setompek, dengan jiran tetangga lah. Somban. Indi ni laki perempuan. Orang Somban lah. Dia orang Monce. Saya lah. Saya orang Monce. Pada sigas Monce ke tak? Ya Allah, hidung. Hidung tu sumbek, susah nak tidur sebenarnya. Bateri dah kong sebenarnya ni kan. Power bank tak bawa, tapi nak live. Live ni sebab nak habiskan data ni lah ni. Yang hujung-hujung lah. Tiba-tiba pula laju Kejap lagi dan end live lah. Kan? Bila end live ni kan, cukup lah. TikTok yang suruh live tahu. Kau dah jadi TikTokers, dia suruh live. Kalau tak kau punya apa, kau cik follow lah ya. Siapa ni? Siapa yang tengok ni? Terima kasih yang tengok live ni. Tap screen kan. Terima kasih Mak Ngaina. Ni tukang artwork. Ni tukang artwork pun tengok. Kau lah tau, kau suruh pergi jogging, orang suruh jalan tanah. Nampak dah dong azan. Azan tu first azan dia panggil. Tapi belum masuk waktu dah. Kau sekejap lagi baru masuk. Okey lah. Jauh hui. Nak balik ni. Kau sekejap lagi dan balik lah. Dah nak bergorak balik ni. Okay. Kita fokus pada ibadah dulu. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Riyadh. Dan Pak I ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan, ibadah puasa. Salam dari Al-Hajj untuk Malaysia. Assalamualaikum. Campak sabut atas bara salai ikan timbul asap. Esok sambut bulan puasa, salah kawan mohon maaf. Ayolah. Nak dan balik kau? Indah sungguh hiasan suasa, dihias Ratu Puteri Kayangan. Esok hari kita dah berpuasa. Moga kita mendapat keampunan. Gitu. Pak, boleh pula kau boleh. Kita orang Melayu boleh bantai. Kita boleh bantai pantun. Kan? Okeylah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daging unta kau jap lagi. Daging asal kau jap lagi. Kang dan bek cerita sikit daging unta. Bye-bye.
Allah, mana pula butang ni.